Assalamualaikum. Hari ni siapa dah tempat hak nak mari dah. Sini iaitu apa Seri Gading. Seri Gading adalah pusat kebudayaan Melayu yang terletak di Kampung Gading ni. Jadi diurus oleh Tun Abami kita. Lepas tu gapo ada dalai tu dalam hak kebudayaan Melayu ni. Mari kita tengok dalai dah. Mula-mula kita masuk hari ni kita nak jumpa pintu gerbang betul ukiran lama dulu sini. Lepas tu kita masuk ke dalam. Sebelum dah tu dah kita mari tengok dulu gapo tengok hak ada dalam ni dah. Kita mari tengok sepitah lalu dulu. Kita mari tengok Pak Ruang dulu. Okey. Masuk mari dalam ni ada sebuah rumah ni tempat pameran barang lama. Semua barang lama di atas rumah ni lah. Ada gapo atik tu. Nah, beri terus masuk tengok. Mari kita tengok bersama. Dalam ni kita tengok tempat keris mana tu tempat alat-alat kegunaan alat-alat kegunaan yang dulu sana tu lah duduk sini di rumah hak sultan ni. Masuk mari sini banyak kita boleh tengok barang lama-lama seumpama keris pelbagai keris ada sini. Lepas tu alat-alat kegunaan zaman dulu semua ada sini. Ada hak kita kenal, ada hak kita tak kenal dah. Comel Korea dah tengok ni. Pak kita tak ada lah ni Korea macam ni. Dah. Korea dulu dah orang tua pun buat ukir dengan cara halus. Ada sendirilah dah. Semua bunga-bunga hak ada ni dah dia ada arti masing-masing. Pengatukak Cirana kayu kalau kenik tak siapa paling kat pinggir. Ni juga Cirana dah. Cirana yang dulu. Orang ni tak kenal dah Cirana dah. Ni Cirana dengan kati ke apa siap. Lepas tu tengok kain serban apa pun. Kain lepas dah. Semua jenis kain lepas kat ni tu dah. Duduk dalam ni belaka. Zaman dulu belaka. Sini ni gahar dah. Gahar. Pun lain panggil gapo tu tak tahulah sini gahar. Gahar ni untuk patut ngaji Quran dah. Dia buat dengan kayu. Kayu papes keping dah buat boleh buka gini. Ni gahar dah. Ni tengok gini sepengah kotak bubuh Quran. Wah ni panggil wah bermas. Jebok burung. Jebok buat tahan burung. Tu molek dengar ukir gapo tu betul dulu belaka tu. Tengok comel ni. Dah. Ni naga. Dia ada cukup sini seperti alat geduk gendai zaman dulu, mokyong, teri apa bekas-bekas semua barang hok tradisi orang zaman dulu guna saat ni tu ada semua. Seperti mana ukiran ni sepanjang ukiran hak ni dia buat betul Masjid Teluk Manak sebiji semacam hok sungguh dah dia buat sini. Dan juga ada main ni sepanjang cokok gini dah. Hok tak biasa main boleh main. Ni kita naik dekat atas dah. Ni nak tengok dekat bawah pula ada gapo. Mari. Di dekat bawah ni dia ada hipung busana dah. Busana Melayu lama dan juga busana Melayu baru. Dan busana ni pakaian lah. Arti dia makna dia tu pakaian. Di sini juga ia ada buka bui free dah. Tera minum air herba akar kayu tradisi sini. Semua boleh minum. Bangunan ni adalah tempat perubatan Melayu lah. Perubatan Melayu lama dah. Di dekat bawah ni kita boleh tengok kerana dia jual herba-herba asli. Semua perubatan Melayu saat ni tu ia ada sini. Tengok kat dia tengah beli ni. Nah, sini ia ada macam-macam lah. Semua guna herba tidak guna walaupun kimia dah. Asli dah. Memang asli sini dah. Daripada tu dah dia ada jenis minyak-minyak gitu. Dan situ minyak suku Dayak pun ada juga sini. Tengok. Ni zon makan ni dah. Masuk. Dia makan ni sini ya berat dia masalah. Makan ni Melayu lah kita tengok dah. Makan ni hot legend sini nasi kerabu dengan pulut semangat. Atau orang panggil pulut kuning ayah panggil. Satu tempat zon untuk makan. Kita mari dah. Ambil barang sini, dah sini, lepas tu kita makan atas ni. Duduk belakang ni setepak, lepas tu lihat depan ni setepak untuk makan. Lepas tu atas bangunan ni dah ada juga tamsang yang wak dah ataupun masak panah kita boleh ada kat sini. Tu. Okey. Ni dia pulut semangat ataupun pulut kuning ayah panggil yang disediakan oleh Seri Gading ni kerana dia ada tersirat rahsia-rahsia tertentu dalam pengurusi. Dan juga Beli pun ada dijemput untuk menjadi pengurusi sini dalam majlis di rumah Tun Abami ni iaitu adik-adik tadikan yang bagi kasfu dan bersama dengan Tun Abami untuk beri huraian tentang kebudayaan Melayu, rahsia-rahsia orang Melayu lama lagu mana saat itu. Alhamdulillah situ dah Beli ikut serta juga bersama dengan Tun Abami dan juga adik-adik yang datang di Seri Gading buat pada hari ini. Selesai tu, Beli pun dah duduk sembang-sembang dengan Tok Abami sebelum kelik. Terima kasih terhadap Tok Abami yang beri layanan cukup baik kepada fort kami. InsyaAllah kita akan jumpa pula. InsyaAllah terutama warga Malaysia yang mana nak mari tu boleh hubungi sambil jalan sambil kita makan di sini. Dah memang best.